Assalamualaikum semua. Hari ini 31 hari bulan 7 2025. Alhamdulillah badan Pandak rasa bertambah sihat hari ni. Peluh pun dah mula keluar ni. Semalam Pandak sempat sebelum Zuhur lah selesaikan tapak konkrit ni. Okey, sebelah petang Pandak dapat pecahkan tembok ke bilik air daripada ruang bawah untuk ke bilik air. Alhamdulillah, hari ni Pandak dah ambil label untuk mula naikkan ikat batu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan. Okey, sihat tubuh badan. Doa ke Pandak semua, seluruh untuk keluarga. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ada yang bantu hari ni. Sian rumah Dan. Tolong angkut simen lah. Sekejap lagi dah angkat batu. Letak kat situ. Aku balik. Okey. Ui. Baik tengah tu. Ya kan? Tu mak buat malepak mak buat. Bip. Alhamdulillah. Sampai. Alhamdulillah ada hero kacukan Melaka Pontian. Itulah. Pandak, are you happy Pandak? Alhamdulillah. Jangan laju-laju Yong, slow-slow. Pandak kata slow-slow ikut maintenance. Tengah susun batu tu. Alhamdulillah. Okey, makcik pun nak tolong mana patut. Kalau tak dapat tolongan kat batu, nak sapu-sapu ke, tengoklah. Okey, makcik pun nak beraksi. Baik semua, Assalamualaikum. Ayo, nak cuba nak tolong ke? Mak tolong diam je. Oh, ambil pasir. Wow. Okey. Satu penuh Alright. Satu penuh. Pandak kata satu penuh. Boleh turun dia. Sini Pandak Ya. Satu ni, dua ni. Jangan bantu dia. Dia Pandak menifat ni. Menifat itu baju simen. Batu ni tadi, batu kat batu. Tapi kat sini pakai batu pasir. Batu sungai. Pasir sungai. Jadi konkrit pun pakai sungai, cuma halus lah. Dia ada kira-kira dia. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kerja-kerja hari ni alhamdulillah dapat siapkan tapak lantai untuk konkrit. Dan kat sana tu anak buah datang tolong daripada Johor. Ni tapak untuk buat tangga naik ke serambi atas. Alhamdulillah siap. Sekarang pukul 6 tadi. InsyaAllah. Datang hero dari Johor membantu. Alhamdulillah. Allah. Inilah heronya bersama bonda ni. Terima kasih Mirul.